Okay, Alhamdulillah, ini kita dah tanam 2 pokok cempedak baka CH28 ni. Kita tanam belah sini. Ni. Di celah-celah ni, celah daun betam ni. Ni betam ni protection ya. Tu. Ni ni. Dan di belah atas ni satu lagi sama protection dia ada batang betam ni CH28 cempedak CH28. Moga-moga dia akan membesar dan target kita dalam 3 ke 4 tahun kita dah boleh tuai hasil kita. Dan sebelah dia ada pokok jambu air pun kita dah sulam ni, jambu air. Dan sekejap lagi tangki hitam ni kita akan buat atas tu. Kita akan buat atas. Dan ada sikit pokok napier pandan. Ada 3 rumpun. Kat rumah ada lagi, kita akan masuk dia lagi ya. Besok, insyaAllah besok. Okey. Setakat itu saja perkongsian kita hari ini.